Pernah tak anda rasa macam ada sesuatu yang tak kena walaupun apa yang orang tu cakap nampak macam okey? Inilah dia kuasa meta message. Message tersembunyi yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada perkataan yang kita dengar. Jom kita bedah siasat benda ni. Cuba bayangkan situasi ni dekat tempat kerja. Anda bagi satu arahan, lepas tu tim anda atau kawan sekerja jawab, okey, satu perkataan je, nampak simple. Tapi, dalam hati anda rasa macam, okey ke tak okey ni? Kenapa okey dia tu rasa macam tak meyakinkan langsung? Inilah misteri yang kita nak rungkai sama-sama. Kita nak fahamkan kenapa wujudnya satu jurang, satu gap antara apa yang orang cakap dengan mesej sebenar yang kita rasa atau kita terima. Kenapa kita selalu rasa was-was padahal jawapannya nampak positif? Sebab hakikatnya dalam komunikasi profesional, mesej yang paling berkuasa, yang paling kuat, bukanlah yang keluar dari mulut kita. Ada benda lain yang lebih penting, sesuatu yang dilihat dan dirasai oleh orang sekeliling. Jadi, apa dia mesej yang lebih power ni? Okey, jom kita kenalkan konsep utamanya, meta message. Boleh kata inilah dia message di sebalik message. Komunikasi sebenar yang sedang berlaku, selalunya tanpa kita sedar pun. Jadi, apa benda meta message ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah message yang orang lain faham berdasarkan tingkah laku kita, nada suara kita dan yang paling penting sekali, konsistensi kita. Ia bukan pasal apa yang kita cakap, tapi apa yang kita tunjukkan melalui perbuatan kita hari demi hari. Sekarang, jom kita tengok beberapa contoh, biar lagi jelas macam mana meta message ni berfungsi dalam dunia pekerjaan. Sebab selalunya ada pertembungan yang sangat besar antara apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat. Contoh pertama, seorang bos kata pelanggan adalah keutamaan kita. Wah, bunyinya hebat kan? Tapi bila ada aduan atau soalan daripada pelanggan, responnya lambat gila. Jadi, apakah mesej sebenar, meta message yang sampai kepada tim? Jelas sekali, pelanggan ni sebenarnya tak penting pun. Contoh kedua, kita selalu dengar orang cakap, kerja berpasukan tu penting. Tapi bila meeting, orang yang sama itulah yang jarang nak dengar pendapat orang lain. Asyik potong cakap orang je. Jadi, meta message yang dihantar, pendapat korang semua tak ada nilai pun. Sakit kan? Dan contoh ketiga, kita kata kita kena jaga kualiti kerja kita. Tapi hasil kerja yang kita sendiri hantar nampak cincai sambil lewa. Apa mesej sebenar yang tim kita nampak? Standard kualiti ni semua tak penting pun sebenarnya. Nampak tak? Tindakan kita tu dah batalkan semua kata-kata kita. Jadi, inilah poin paling penting. Orang sekeliling tak nilai kita berdasarkan ucapan-ucapan hebat yang kita buat sekali-sekala. Tak. Mereka nilai kita melalui tindakan-tindakan kecil yang kita buat setiap hari. Cara kita respon tu tunjukkan apa keutamaan kita. Cara kita urus masa, itu tunjukkan disiplin kita. Dan cara kita layan orang lain, itulah yang membentuk budaya sebenar. Bukan poster dekat dinding tu. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang agak mendalam. Kalau mesej kita tak sampai macam yang kita nak, siapa yang patut dipersalahkan? Orang yang terima tu sebab dia tak faham atau kita sebagai penghantar mesej? Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ada satu prinsip yang sangat-sangat berkuasa. Prinsip ni cakap, makna sebenar sesuatu komunikasi adalah respon yang kita dapat. Ini satu anjakan minda yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau tindakan tim kita tak selari dengan arahan kita, itu bukan semata-mata salah dorang sebab tak faham. Ia adalah cerminan kepada cara kita berkomunikasi secara total, termasuklah meta message yang kita hantar tanpa sedar. Tanggungjawab tu jatuh atas bahu kita, si communicator. Jadi, kalau tanggungjawab tu pada kita, macam mana kita nak baiki? Kuncinya cuma satu je, konsistensi. Selaraskan perbuatan dengan percakapan. Itulah satu-satunya cara kita membina atau menghancurkan kredibiliti. Inilah titik penentunya. Sangat mudah sebenarnya. Bila perkataan dan perbuatan kita selari, kepercayaan akan terbina secara automatik. Orang akan percaya pada kita. Tapi bila perkataan kita lain, perbuatan kita lain, kepercayaan akan hancur serta-merta walaupun niat kita mungkin baik. Anda tahu, ramai sangat profesional di luar sana, mereka cuba jadi penceramah yang lebih pandai. Mereka fokus pada susunan ayat yang power, guna perkataan yang hebat. Mereka fikir itulah cara nak jadi berpengaruh. Tapi mereka terlepas pandang perkara yang paling asas. Kredibiliti yang sebenar tak dibina dengan kepetahan bercakap. Ia dibina atas tapak konsistensi yang kukuh, keselarasan antara apa yang kita cakap dan apa yang kita buat.
Dan ini sangat-sangat penting, terutamanya dalam kepimpinan. Sebagai seorang pemimpin, kita bukan setakat bagi arahan. Setiap tindakan kita, setiap meta message yang kita hantar tu sebenarnya sedang membentuk budaya di sekeliling kita. Ingatlah benda ni baik-baik, pemimpin yang paling ramai pengikutnya bukanlah mereka yang paling lantang bersuara. Sebaliknya, mereka adalah orang yang paling konsisten, paling selari antara kata-kata dengan perbuatannya. Itulah sumber pengaruh yang sebenar. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi sekadar faham ke tak faham. Persoalannya ialah, adakah kita betul-betul faham dan bersedia untuk tengok cerminan meta message diri kita sendiri? Sebab tindakan kita sentiasa bercakap jauh lebih kuat daripada kata-kata. Faham ke faham?